zaman sekarang, semua orang nak buat duit online. Tapi ramai tak tahu nak mula kat mana. Jom aku tunjuk 5 cara paling senang untuk buat duit dari rumah. Tak perlu modal besar. Yang penting rajin. Macam ni bukan mimpi, ni hasil usaha. 1. Affiliate marketing. Cara pertama, affiliate marketing. Contoh paling senang, involve Asha. Kita promote je link Shopee atau Lazada, orang beli, kita dapat komisen, tak keluar modal pun. 2. Forex trading. Kedua, trading forex. Kalau pandai analisis market, boleh buat untung harian. Start dengan demo account dulu, jangan terus gila-gila. 3. Jadi content creator. Ketiga, buat content. YouTube, TikTok, Facebook. Semua boleh buat duit kalau konsisten. Masak pun boleh jadi content. 4. Tulis artikel. Keempat, kalau kau minat menulis, boleh jadi penulis sambilan. Fiverr, Upwork, ramai cari penulis sekarang. 5. Jual gambar dan video.